Assalamualaikum. Alright, hari ini kita singgah dekat Splash Mania pada hari Isnin. Sebenarnya Splash Mania ni buat promosi tiket buy one free one. Aku tak lepaskan peluang ni untuk merasai sendiri kegilaan yang ada dekat sini. So, jom kita masuk. Pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit. Okey, tadi masuk tadi aku ada masalah nak masuk pula. Dia.com ni buat hal. Orang dah beli tiket, sekali masuk scan expired. Saya baiklah dia punya manager tu baik hati, dia lepaskan juga. Orang kena hati-hati juga promosi-promosi ni semua. Sebabnya aku beli dekat Trade.com, lepas tu promosi tu buy one free one lah. Tapi akibatnya pembohongan itu berlaku. Tiket tu expired semalam. Otak dia nasib baiklah lepas. Kalau tak dengan ambil cuti, dengan apa semua, sidai tak dapat masuk. Alhamdulillah Allah membenarkan segala urusan. Sekarang kita target kat mana kita nak pergi main dulu. Let's go. Ini dia suasana yang kita hendakkan hari ini. So aku pun first time nak buat video bermandi-mandi kat water park ni. So tengoklah apa yang ada dekat sini. Kita cuba meraih kegembiraan kat sini. Dulu masa baru-baru buka, aku tak tahulah tempat ni berapa ramai. Cuma aku plan dengan family aku ni, aku nak pergi waktu orang bekerja. Mesti ramai orang. Tapi so far hari ni alhamdulillah lah, tengok pun memang tak berapa ramai lah orang. Selesa lah sikit nak main. Okey, ini game yang pertama Game yang pertama kita nak cuba main setelah berapa tahun tak main. Loso ni nama apa pun aku tak ingat tadi. Nama dia Racer agaknya. So kita akan berlomba lah. Turun dan berlomba. So kita tengok macam mana nanti. Aku kena tinggal dulu. Bagi anak-anak aku lumba seorang je lah. Aku ni anak aku seorang lagi ni, dia ni takut. Nampaknya aku tak ada saingan. Aku lumba dengan bayang-bayang je. Tak ada orang Tak ada. Hijau hijau okey Hijau boleh. Letak kat tengah jarak je
Agak mencabar jugalah. Agak mencabar. Okey. Okey. Benda alah ni nama dia Maniac Racer. So kita akan gunakan benda ni, slide ni, untuk berlumba dekat lane yang korang akan masuk nanti. So harap-harap terhibur lah. Sebab susah orang nak benda-benda macam ni nak hiburkan aku. Jadi aku membuat keputusan untuk bermain benda ni, berlumba lah dengan anak-anak aku. Tinggi dia pun boleh tahan juga. Boleh lah. Bapak je. Baik. Agak geli hati juga. Okay, dia nama dia Typhoon Terror. Terror sangat lah kan. So kita try lah, tengok apa. Geli hati ke tak geli hati main benda lah ni. Depan. Dalam baik. Kaki dalam, tangan dia. Kaki dalam. Pegang keluar. Okey, oyo. Bravo. Apa ya? Oh, mantap. Terbaik. Hati ada geli sikit. Masuk air dah hidung. Dua mana? Buka hidung. Akak naik mana?
lagi sekali. Tadi kita main yang kuning, sekarang ni kita try yang biru pula. Katanya yang biru lebih tidur daripada yang kuning. Okey, kita try. Okay, kita try kali ni yang biru pula. Harap-harap tak tidur lena lah. Ni dia saingan-saingan kita, atlet negara. Balik ke depan. Apa? Dah tak muat siap. Dulu muat. Lagi tak apa? Bontot atas ah. Okey, tolak 1 2 3 tolak. Tolak. Bontot atas, bontot. Lagi atas. Aduh. Ambil kau. Alah, biru tak berapa. Boleh lah. Dalam air. Okey lah, boleh lah. Tak begitu menyeramkan. Boleh. Hijau kat mana pula? Hijau tutup. Hijau ke merah? Ini wakab boom pun belum okey lagi, dia belum restart lagi. Jadi ya kita pergi carilah mainan yang lain. Main ombak ke. Oh ni ombak. Sana lah. Sana. Oh yang ni kita dah main dah. Yang dibuka, aku tak pernah datang. Ni baru first time aku datang sini bawa family. Tengok orang pun tak berapa ramai. Ada promosi. Jadi aku luangkanlah masa dekat sini. Sebenarnya Space Mania ni belakang rumah aje. Tapi baru kali ni datang. So kita pergi cari lagi mainan yang lain. Ya, pergi lah ikut abang ada. Abang main lampu dah. Budak tu. Adik okey.
Pendek. Merah, dah merah. Dah merah. Ah, tak boleh. Kita belakang keras kan? Ini belakang keras kan? Baik, tu. Sana. Sana. Tak boleh. Sudah pula, sudah. Sudah. Mantap, ready. Mana kuning? Benda slow je. Okey lah ni, boleh lah bawa tidur. Alah, bawa tidur je.
Kuih Legume ni. Okey lah. Ni nama dia Wakabum. Wakabum ni tak tahulah macam mana dahsyatnya dia. Belah kanan Mas. Baik. Belah kanan lah. Tak tahulah macam mana ni, seram lah je ni. Ramai orang naik, ramai orang beratur. Harap-harap dia dapat mencetuskan kegembiraan lah. Ini nak main konsol ni rasa lah nak kena panjat baru dapat nikmat dia kat atas. Jom. Boleh ya? Boleh. Ni Cakawaka ni agak menggelikan hati jugalah. So kita try naik kali kedua tanpa menggunakan pelampung. Ha? Ha. Ni kena buka. Alright, baik. Oh je. Gimana?
Okey. Okey, kita nak main berdalah ni pula. Apa ke nama je ni? Nak borang boleh? Tiga. Tiga. Nak slipper, cat, barang-barang. Aqua Swim and Trail. Macam biasa, kita sambung panjat lagi. Panjat memanjat. Ni best juga ni. Inilah nak dinamakan ni. Okey lah, not bad lah. Naik kali jauh. Tadi kita naik yang tu dah 2 kali. Pindah ke sini. Kita nak main ni. Oh, ada hijau ni. Bubuzela yang besar ni. Itu lah yang untuk pom. Tak ada orang tengok dekat bilik tu kan? Nak tengok. Dah turun. Laju dia pendek tapi dia kecil. Dia tengah. Ini biru ni ngeri nak main. Aduh. Langit terbuka. Dia nampak tepi-tepi dia. Tengok aja lagi. Boleh lah, naik dah. Dah dia sana. Sana. Lagi sana. Nak rekod. Alright. Sini. Kaki silang boleh, lutut boleh. Dah jatuh je. Jadi bunyi tak? Macam tu je. Aduh. Sana. Okey, pegang Del. Okey. Jangan lepas Del. Merah tak? Merah. Okey. Nak mundak.
Amazonia. Ini yang level yang paling dahsyat sekali orang kata tu. So dekat sini ada Amazonia Titanic Experience Skylift Monster Twister Toilet. Rasanya yang paling seram ni toilet ni. Pergi toilet dulu lah. Kita dah ada dekat zon kapal. Sini yang semua yang dangerous lah orang kata kan. Orang Jawa tu orang yang bahaya lah gitu. So ini yang paling dahsyat sekali lah kan, Monster Twister. Anak aku semua dah warm up. So kita tengok apa yang ada dekat sini. Swim up. Bapak tinggi. Ni. Abang ni duduk. Kakak dua orang tu. Tengok okey. Yelah dia okey tak attack. Orang ringan tau. Memang 3 orang. Tapi 3 orang yang kecil. Dari sini. Tukar tu orang. Nak tumpang tak? Nak jalan ni? Orang 3 orang kan. Jangan buat fikirkan macam mana. Okay brother. Thank you. Pegang Alah. Apa benda? Muka nak takut benda. Merah tak merah? Merah. Aduh. Macam kat tempat-tempat. Ini gila babun ni guys. Ini tak normal. Dia cakap normal tapi tak normal. Apa baik memang kau kena game kat sini. Memang jadi tak normal. Apa macam tadi? Macam tadi D3. Jom. Itu tadi.
Biar Iman dengan Akil ayah lah. Korang 3 orang. Tak. Ayah naik dengan korang. Dia orang tak ada video. Duduk sini. Ya ilah. Boy. Tak boleh lepas. Udah lah. Nanti 1,000. Cik, ibu gak boring. Merah je, merah. Tak try ni. Nama dia Wairas. Wairas ni tak tahu lagi macam mana. So kita try lah. Yang mana tak pandai berenang kena pakai life jacket lah. Yang mana boleh berenang teruskan perjuangan. Ha! Apa lu sebelum ayah. Baik. Okay. 1, 2, 3. Bapak laju. Biar sini. Merah lah, ada merah. Bismillah.
ni mana? Naik dengan aku. Ya, benar ni. Kau jatuh ke atas. Aku nak jatuh. Jat. Korang kalau dah tengok dekat pasang gelap ni, kau dah tahu dah aku nak main apa. Terus. Lewat terus. Jalan putih. Oh. Tak gambar. Kaki peluk. Sandal je, diam. Sandal je. Oh. Sandal. Welcome. Please enter. Three, two, one, launch! Okey, sampai sini saja kita vlog kita dekat waterpark ni dekat Splash Mania. Apa pun semuanya okey. Boleh datang. Anda mesti cuba datang ke Splash Mania. Untuk promosi mantap. Kita tunggu air terjun. Tunggu air terjun teman-teman.